Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni saya nak pergi buat pemasangan dekat Skincan. Kalau diikutkan tempat yang saya nak pergi buat pemasangan ni, dia punya Unifi Fiber tu dah ada. Cuma dia ada masalah dengan rangkaian internet Unifi Fiber. Tak tahu apa masalah dia. Saya pun lupa. Dia bagi tahu hari tu. So untuk hari ni dia nak buat backup ke ataupun dia nak tukar kepada rangkaian kepada modem yang ada slot SIM ni, saya tak pasti. Untuk ni lah backup dia punya tempat bengkel dia. Okay, so kita akan ke lokasi ke sana. Sekarang ni saya baru je dah gerak dalam perjalanan. Mungkin dalam pukul 9 je lagi lah sampai. Okay, let's go, jom. Untuk lokasi pemasangan ni, kalau diikutkan kategori bengkel ni kawasan perumahan lah, tapi rumah dia dah buat bengkel. So ini adalah bengkel yang saya nak buat pemasangan. So bengkel ni dia dah ada Unifi Fiber, tapi Unifi Fiber dia dah potong disebabkan banyak sangat masalah yang berlaku. Sekarang ni saya nak set up dulu modem wifi ni tanpa menggunakan antena, dan nanti kita akan tengok dia punya rangkaian internet dia untuk 5G tu macam mana. Untuk ni TV pada penggunaan kita tak sampai pun banyak tu. 300 dah lebih sangat lah. Penggunaan 50 Mbps pun dah cukup dah sebenarnya. TV pun dia bukannya pakai data yang kuat. Untuk modem wifi ni saya masukkan SIM card U-Mobile. Kalau ikutkan kawasan sini dia ada rangkaian 5G, CP-CP lah 5G dia. Tapi kalau tengok dekat sini untuk U-Mobile dapat kepada rangkaian 4G saja. Tapi dalam 4G dia nampak dia dalam keadaan tak berapa nak stabil lah. Sebab situasi kawasan sini untuk rangkaian handphone pun kategori yang agak slow, agak signal dia tak apa stabil. Tengok saya punya handphone bawah tu pun memang tak dapat kepada rangkaian signal yang okey. Dan sekarang ni saya cuba nak lock kepada band 28. 5G U-Mobile dekat sini masih guna band 28 dengan M78. So untuk 5G, kalau saya dah lock band ni, kelebihan dia boleh dapat kepada rangkaian 5G yang signal dia tu okey, cantik dan tak cantik. Nampak tak? Dia tak berapa nak cun. Dia ada berwarna merah. Kadang dia akan dapat signal yang okey, kadang dia dapat tak okey. Kelebihan lah kita pakai modem wifi ni untuk signal 5G yang CP-CP. So untuk speed, kalau ikutkan dalam keadaan kita tak pakai antena ni, speed dia tu boleh dikira dalam keadaan yang boleh dipakai, tapi dalam keadaan yang tak berapa nak stabil lah. So nak tak nak, nanti kita akan pasang antena parabolik. Dan nanti kita akan tengok apa yang terjadi selepas kita dah buat pemasangan. Kawasan yang 5G dia CP-CP, kelebihan modem wifi tu dapatlah signal, tapi dalam keadaan yang tak berapa nak stabil. So tuan rumah ni dia dah pakai dah fiber, tapi fiber dia dah potong disebabkan ada masalah kabel-kabel yang dia orang tak dapat nak selesaikan. So tuan rumah dia selalu menggunakan live untuk jualan lah. Untuk pemasangan hari ni kita akan gunakan antena parabolik 5G Revolution ni. So kita akan fokus kepada rangkaian 5G. Memandangkan kawasan sini ada tower 5G yang berhampiran, dan kawasan sini tu dapat juga 5G dekat modem wifi, tapi hanya CP-CP dalam keadaan signal yang tak cantik. So jom kita buat pemasangan untuk antena.
Dia kalau duduk dekat dia lagi laju. Lagi laju. Tujuh. Dah duduk dekat. Kira fast.com 200 lebih tu kira laju lah. Kalau pakai speed test Ookla lagi sedap lah dia punya ni. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan apa semua. So bacaan signal memang dalam keadaan yang paling cantik lah. Stabil je. Tower macam ni memang tower dekat. Rasanya tower dia tak jauh lah, lebih kurang dalam 1 kilo ke, tak sampai 1 kilo lebih ni. Yang ni untuk bacaan signal yang antena parabolik tu yang saya dah siap setting apa semua. So daripada segi untuk kelajuan internet pula, kita akan cuba try buat speed test nanti. Untuk kelajuan internet saya gunakan rangkaian U-Mobile U-Home 5G. So nanti tuan rumah ni dia akan, ataupun tuan bengkel ni lah, tuan rumah pula kan, tuan bengkel ni dia akan tukar kepada rangkaian yang 5G lah. So dia ada SIM card Unify, kejap lagi dia akan tukar kepada rangkaian Unify lah. Dan hasil ujian speed test yang kita dapat melalui saya punya handphone memang boleh cecah sampai ke 400 lebih lah untuk kelajuan internet yang ada sekarang ni. So tuan rumah dia tak kisahlah dengan pemasangan hari ni. Dengan kelajuan yang macam ni memang dia dah cukup teruja boleh dapat speed yang macam ni. So internet fiber yang sebelum ni, yang TM tu datang tak datang, nak tukar kabel pun tak datang. So dia tukar kepada rangkaian yang ni lah. Alhamdulillah untuk tugasan saya hari ni tak adalah susah mana. Kiranya pemasangan yang dikategorikan tower tu dekat je, tower pun tak ada congest, boleh dapat speed yang tinggi lah. Susah lah nak dapat speed yang macam ni sekarang ni kalau ikutkan pemasangan yang saya dah pernah buat untuk dalam masa-masa yang terdekat macam ni. So untuk hari ni kita dapat speed yang ok, Alhamdulillah. Untuk bengkel tu, tuan tu, abang tu dia dah fed up lah dengan Unify Fiber disebabkan Unify Fiber mengalami masalah pokok tumbang dan kabel apa semua putus. Dan mengadu apa semua pun memang tak tahulah berapa lama kan, tapi kiranya dah agak lama sampai dia dah terminate pun masih tak betulkan lagi untuk fiber punya ni lah, fiber punya wire, kabel. So untuk hari ni kita datang buat pemasangan, dah selesai lah masalah dia untuk internet apa semua, dan mengambil pilihan untuk menggunakan rangkaian internet yang menggunakan SIM card lah untuk wifi dekat dia punya kedai. So speed pun tinggi. Tadi pun bila saya dah buat test apa semua, dia ada SIM card Unify yang speed punya tak silap saya. So boleh pakai dengan speed pun yang lebih kurang sama macam untuk 5G punya U-Mobile lah. Ok, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Yang mana yang ada follow saya punya TikTok, Facebook dan dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Dan yang mana yang dah lama dalam saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Saya mungkin agak lama jugalah tak buat video ni sebabnya agak sibuk menguruskan hal keluarga dan sebagainya. So ada masa yang kelapangan, saya akan edit video dan saya akan post video lah. Ok, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.